Islam tahan tangan dia sekejap. Tangan kanan tahan kat dada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza batastum ya jabarin. Iza ya batastum ya jabarin. Wa iza ya batastum ya jabarin. Tarik perlahan keluar ikut mulut. Kejap. Sawit Batu Pahat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Selamat petang. Kami dari TV Pak Seram. Sekarang kita menghala ke Batu Pahat. So, orang-orang Batu Pahat tunggu live kami pada malam ni. Kita live pada jam 10 ke atas, InsyaAllah. Di area Ulak Batu, Batu Pahat. Orang-orang Batu Pahat, jangan lupa saksikan live kami dan video kami terbaru di Batu Pahat. Terus jangan lupa like, komen, subscribe Pak Seram channel dan follow TikTok Pak Seram Official kat sini. Ini gang. So korang tunggu korang Ni sekarang kita on the way. Sekarang di area Batu Pahat. Kita nak malam ni kita insyaAllah kalau kita sempat, mungkin kita ada 2 tempat, Ulak Batu dan ada satu lagi tempat tu kita orang lupa apa nama tempatnya. So ni kita nak pergi ke rumah kita punya team jugalah kan. So korang tunggu live kami pada malam ni. Orang-orang Batu Pahat, jangan lupa support kami geng. Nampak suasana gunung Baik.
sampai di Batu Pahat. So bahan-bahan kita orang semua dah standby. Korang malam ni korang tunggu live kami dan video terbaru kami gang. Alhamdulillah kita orang dah sampai. So kita nak relax dulu, nak solat dulu. Okay, InsyaAllah lepas isyak kita teruskan aktiviti kita. So korang tunggu malam ni gang. Jangan lupa tekan like, follow, share dan subscribe video kami. Yang follow TikTok kami Lepak Seram Official. Okay, geng, kita dah sampai kat hutan sawit. Korang bantu share lagi, korang cuba bantu share, Vikram. Lah. Guys, jangan lupa guys. Mami. Kapang, terima kasih ada terima Ni. kasih. Komen sikit. Dimudahkan rezeki semua. Cakap sikit. Share kat WhatsApp. Oh, share kat WhatsApp. Tuan dah sampai ke? Lagi kita jalan bagi ramai sikit dulu. Sekarang kat hutan sawit ni. InsyaAllah sekejap lagi kita akan explore hutan ni. Kau tengoklah. Hei. Lampu ni buat hal lah. Yang mana takut tu kan? Yang mana korang buka live, yang mana takut korang jangan lampu ni silau. Kita akan explore kan kawasan ni. Kawasan sawit kan. Mata tutup, betul akak sambil tap-tap skrin. Takut akak mimpi. Kita masuklah kawasan ni. Takut tutup mata kan. Akak tutup mata. Suara Vikram sambil bergerak kan. Dia tengah buat live TikTok. Sambil akak tekan je. Tamprin. Alhamdulillah kamera kita dah update. Lagi orang kata lagi clear lah video kita. Saya cuba survey dulu lah kawasan. Dia satu jalan je geng. Lepas tu keliling dia hutan sawit. Banyak gangguan lah. Gangguan penampakan di kawasan ni. Kita pun cubalah merungkai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Batu Pahat ni ya. Hutan sawit Batu Pahat. Ada ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni perigi ke?
Ini je lah kawasan dia. Kita parking situ. Ini kami bertiga je hari ni. Saya Feiruz, Ikram dengan Mami Sharifah. InsyaAllah semuanya akan berjalan lancar. Kita dah start Korang jom kita jalan macam kenal je kereta tu kan. Mami, Ikram. Kereta ni lah. Jom Jom, tegak geng. sekarang. Kereta Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah kasih bocor dah. Kita tukar kamera biasa geng Baik. Okay, geng. Jom kita gerak. Mami di depan. Okay, satu jalan je geng nak menuju kawasan ni. Okay, kebun lah, kebun sawit. Kita bagi tempat kot. Dapat gangguan bunyi-bunyian yang diceritakan oleh orang kampung sini lah, kat kawasan ni. Dan yang peliknya geng, kawasan ni ada seorang pakcik tu, dia cerita ada pernah kedengaran bunyi orang masak geng. Bunyi orang kacau kuali di kawasan ni. Padahal kawasan ni tak ada rumah pun, hanyalah kebun sawit. Kebun sawit ke. Kita zoom lah. Okay. Lampu ni macam lampu jalan. Terima kasih yang mana baru follow, terima kasih. Yang mana belum follow tu follow kita orang dulu geng. Oh. Mesti saya jalan sini. Jom. Mami sat. Yang mana belum follow tu follow kita orang dulu. Jom. Ni. Ni sini. Terima kasih, terima kasih. Lampu jalan luar. Betul, lampu jalan luar. Kurang fokus. Ya apa tu lah, besar lah macam ni lah, kabur. Kabur. Kabur kan? Kabur Apa salah? Kurang fokus. Okay geng, kita Ya. try masuk ke kawasan ni geng. Jalan ni lah. Kat mana ni? Dekat area Batu Pahat. Valley to Valley. Dekat area Batu Pahat. Okey. Okey lah. Ini kau tutup filter kot. Korang cuba komen sikit, korang kabur tak? Tutup filter. Ni adik lah. Oh, Tutup filter. adik. Kejap korang komen sikit, kabur tak? Wah, dia pakai phone abang. Kejap korang kejap Abang sikit. Tutup. Kabur. Kejap Kak Nah, kejap. Kejap kabur sangat ni, betul-betul. Sekejap. Tunggu sekejap tau. Okay kot. Okey, kabur tak korang? Cuba korang komen. Blur tak? Blur lagi tak? Okey lah. Ni geng.
kita Boleh kita? sambung kejap lagi. Just. Okay, kita sambung perjalanan kita ya. Dah camera. Ini kecoh hari ni. Kecoh hari ni. Dah jalan dah ni. Okay, terang. Cuba gerak. Oh, daun. Daun, geng, daun. Mami dengan Ikram kat belakang tu. Kita berjarak sikit lah. Jadi geng, tadi salah tekan lah. Tertutup tu voice ni. Allah Akbar. Kita letak je cam. Ada, saya perasan tadi ada kelipat putih kan? Kelipat putih. InsyaAllah tempat ni memang betul lah. Saya rasakan agak meremang juga ni. Walaupun kita bertiga kat sini. Jalan lagi geng. Rasa ni berbukit Ni berbukit. Tengoklah kalau kejap lagi mungkin kita akan buat uji nyali. Mungkin Ikram akan kita tinggalkan untuk uji nyali.
Dia pun dah lama tak uji nyali. Dekat belakang sana tu barulah ada rumah kampung tu, lampu jalan. Dekat jauh juga ada orang tinggal dengan saya. Jauh juga. Dah. Hah? Banyak ke? Sambung lepas ni geng. Masalah teknikal sikit dah. Alamak. Jalan lagi geng. Gangguan yang kita alami ni setakat ni masalah teknikal lah. Kamera ikram blur kejap. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Ini orang sawit panggil apa ya? Perigi ke? Ada perigi kat dalam sini. Oh, ada air takung lah geng. Air takung lah. Oh, cuci tangan kot. Buat cuci tangan nak orang kebun ni. Oh, jauh lah orang tinggalkan saya. Agak panas pada malam ni geng. Agak panas berpeluh juga. Kita all the way sana memang kebun sawit je lah keliling. Gitu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin.
Yang ni kita pakai kamera 4K ke? 4K. Tunggul ni buat terkejut Tunggul. Sana tak boleh dah. Sini kawasan rumah orang kot. Kata kena pergi dalam sana. Oh, jai, terima kasih. Terima kasih Porgi. Terima kasih. Semoga murah rezeki. Kita jalan depan pula Nanti kita tukar sana. Korang bantu share lagi korang. Jom je, kita gerak. Lampu depan tak ada. Kenapa blur Cuba beritahu korang. Apa ni yang blur ni? Sebab apa yang blur? Depan Mi dia lain macam sikit. Dia punya sebab dia ada bolehan ni. Dia boleh nampak benda-benda ni. Cik apa Mi? Cik apa? Dah scan tu. Oh. Dia patah balik. Agak panas sikit padahal kita tengah hutan ni. Kita try masuk jalan sebelah depan. Ni tadi kita belok kanan. Ni ada orang kat belakang. Kita switch kamera. Sekejap sampai patah balik tempat tadi. Perigi tadi. Kita pergi explore sebelah sana pula. Kejap, kam. Kejap. Ada bunyi. Dengar dekat ni. Tadi aku dengar lah. Dekat sana dengar. Tadi ada benda putih terbang. Kita dengar bunyi. Ya, terima kasih. Tadi ada. Serius. Jom. Dengar bunyi ya. Tak ada rumah yang terbiar. Tadi ada. Kita try zoom geng. Macam ni.
kerja sikit. Kejap ni dia. Kejap ni kurang ni. Dia lampu dia. Aduh ni. Dia gapu-gapu dah. Ada bunyi suara pelik kan. Panas. Kan. Okey tak? Okey kan? Dia kabur lagi tak? Saya rasa jalan yang ni Korang bantu share. ada agak keras sedikit daripada jalan yang tadi. Mungkin jalan ni yang dimaksudkan tadi oleh orang kampung lah. Yang banyak gangguan. Orang okey kan? Ke sama? Ke gelap? Ke macam mana? Cuba korang beritahu. Kau boleh kita? Ada dia. Ada. Mana dia? Nak bantu share lagi kan? Bantu share. Apa tu? Terima kasih ada ni. Korang bantu share lagi korang. Cepat Jom. korang. Bantu share. Tegak saya. Boleh je. Jom. Sana. Saya jalan dulu kan. Cubalah Terima kasih. berjalan. Korang bantu share lagi. Sini. Saya rasa agak bahang bahang ni. Mungkin kemungkinan lah ini yang saya rasakan mungkin dekat pokok ni. Satu-satunya pokok dalam yang saya perasan dalam kebun sawit ni. Satu pokok ni je ni. Tak tahu ni pokok apa. Ada lagi satu lorong jalan. Mungkin lepas ni
akan berikan kamera ini kat Mami biar Mami jalan. Kawasan dekat kawasan ni agak tegang sikit kan. Kawasan ni. Tinggal kita suruh Mami bawa kamera ni. Okay. Right. Jom. Kita sambung nanti. Jom. Sebab tadi saya nampak perempuan pakai baju putih, perempuan tu. Saya dah tapi dia tak nak muncul. Dia ada di sini. Sebab tu bila buat live kadang terkabur sebab dia lalu dekat situ. Betul. Okey. Dalam ni semua kelapa sawit. Sebab dengar cerita ada perempuan, ada orang masak. Padahal dalam ni semua hutan kelapa sawit. Macam ada pagar depan. Nampak? Ni tempat dia. Oh, dia ada kat sini. Saya dapat rasa. Geng, kan kita kembali. Bulan mengambang kan. Bulan mengambang. Ngambang penuh Ngambang penuh. Ada bunyi-bunyi yang agak seram juga kawasan ni. Buku ni saya dengan Mami
Kita jalan dalam lagi ya. Kita tengok dalam lagi. Ni tak pokok tadi geng eh. Satu-satunya pokok kat sini. Kita cuba dalam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Pokok ni agak seram juga geng. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jalan dalam lagi geng eh. Jalan kampung. Ada bunyi-bunyi. Balik sikit geng. Baik, kita ada Mami Sharifah eh. Mami ni dia boleh rasakan energi benda-benda gaib ni. Lagi satu dia boleh, kadang-kadang dia boleh nampak. Dia boleh nampak geng. Tim kita lah Mami Sharifah. Jangan terkejut lah. Tim kita ada seorang perempuan. Tim lepak seram. Jalan dia tak tahu penghujungnya kat mana. Cuba saja ikut laluan dia. Kebun sawit ni besar geng. Kita tak tahu berapa hektar dia punya kebun ni. Tapi alhamdulillah kita dah minta izin dengan tuan kebun. Jadi tuan kebun sendirilah yang suruh kami explore kawasan ni. Banyak sangat bunyi-bunyian, penampakan dan gangguan bila malam-malam dekat kawasan kebun ni geng. Kalau korang ada ternampak ke, terperasan ke dalam video kami ni, korang boleh komen dekat bawah geng. Kami pun orang biasa, kadang nampak, kadang tak nampak, kadang perasan, kadang tak perasan. Lampu mati tiba-tiba ni.
Tarik dalam lagi. Makin dalam makin remang walaupun bertiga, di jarak kita jarak-jarakkan. Pakai pokok tu. Sekejap geng. Apa yang kat belakang pokok tu? Dia bergerak geng. Sini dah mula panas geng. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kat tengah jalan ni. Pokok. Dah mula ada bau-bau yang tak enak. Depan ni jalan seliku geng. Jalan belok ni. Tunggul Tunggul. Kita stop kejap kan. Kita sambung je. Kita try jalan kawasan seliku ni kan. Ada yang bergerak tadi. Terkejut aku.
Terasa bahang Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Jalan lagi geng. Assalamualaikum. Lampu dah mula malap geng. Bunyi macam semacam juga Jadi kita switch kamera kan. Kita try letak kamera geng. Tengok masuk kamera. Area ni dia berapa? Apa? Mari nak tadi. Bukan tu. Apa? Dagong ni? Dagong. Makan ni je kalau kecah. Ada duit kita buat kat rumah Fendi lah. Rumah Fendi.
Saya pun pernah ajak agak. Ini bukan banyak. Ini karaoke. Mantap kan? Tak. Video padu. Aduh. Jangan sesuatu. Kita duduk je kan. Apa dah? Tak panggil kau lah. Betul. Kita duduk je kat kawasan ni. Kita rekod lah keliling. Tengah-tengah jalan ni kita duduk. Ya. Rekod lah keliling ni geng Faham. Geng, kita dalam perjalanan pulang. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Kita punya explore ni. Gambar gambar. Nah, kita banyak explore. Hari ni jauh perjalanan. 3. Jangan cakap sikit. Assalamualaikum guys. So, kita berada di Kampung Bunagong. Apa nama dia? Ha? Parit Lapis Bunagong. Parit Lapis Bunagong. So, malam ni alhamdulillah korang doakan tim kami semoga sejahtera, semoga baiknya. Korang tunggu video terbaru kami dari Sungai Pak Seram. Okay guys, kita teruskan lagi perjalanan kita. Jom balik. Sam. Ni nak cakap apa ni? Seram. Ni cakap apa? Malah. Jangan lupa tap screen.
Jangan lupa subscribe. YouTube. Subscribe di YouTube. Okay, korang jangan lupa like, follow, share dan subscribe video kami Lepak Seram channel. Dan jangan lupa follow Lepak Seram official TikTok. Mantap. Kita berat kepala kan? Ya Tok. Saya berat kepala ni. Saya rasa macam nak muntah. Jom kita balik. Saya rasa macam nak muntah. Siapa cakap berat tu? Tok. Saya nak muntah. Aku pun rasa juga. Saya nak muntah. Tok, tolong Tok. Saya nak macam nak muntah ni Tok. Doa kan? A'udzubika min matillahi damati insyaallah. Kepala sakit. Kepala saya sakit. Ini agak berat. Ini sama-sama. InsyaAllah tak ada apa lah. Mami okey Apa kalian tolong? Tak jauh juga kita jalan masuk ke dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sampai bateri lampu dah habis. Masa untuk kita merundurkan diri. Bagi bagi duduk jap. Kram kali dia agak rasa berat ke badan kita. Kita lihat jap. Minum 3 teguk telan. Ikram minum teguk 3 kali. Lagi sekali. Cuci muka dari dagu sampai kepala belakang, tengkuk. Letak air kat tapak tangan. Daripada dagu sampai tengkuk dia belakang, sapu air. Ikram. 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 Ya. InsyaAllah. Pak tu saya suruh hati-hati tadi. Ikram ni. Ikram okey tak? Tidak. Ikram. Tidak. Dengar suara tu. Dada ada rasa sakit? Okey, Ikram tahan tangan tu sekejap. Tangan kanan tahan kat dada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza batastum ya jabarin. Wa iza ya batastum ya jabarin. Wa iza ya batastum ya jabarin. Tarik perlahan-lahan, keluar ikut mulut.
geng. Nantikan video kami lepak seram yang terbaru hutan sawit Batu Pahat. Jangan lupa like, komen, subscribe Lepak Seram channel. Video kami pun kami dah upgrade, alhamdulillah. InsyaAllah semuanya akan berjalan lancar perjalanan balik kita. Yang mana korang ada nampak ke penampakan, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe Lepak Seram channel geng. Jumpa di video akan datang. Zas.